Assalamualaikum geng kebun. Musim buah kali ni bukan buah-buahan tu saja yang buat saya happy, tapi burung-burung yang datang ni yang lebih menyeronokkan. Kami di bawah pokok duku sekarang ni sedang mengasingkan buah-buah yang elok untuk dibawa ke masjid. Bila mendongak ke atas, nampak banyak burung. Susah nak rakam sebab terbang sana terbang sini. Alhamdulillah dapat rezeki rakam burung belatuk ni. Rasanya kalau jambul burung belatuk yang cantik macam ni burung jantan. Yang ni pula burung belatuk yang mungkin betina. Bagi mereka yang dah biasa dengan suasana macam ni, mungkin tak rasa seronok sangat. Saya memang sangat teruja kerana saya tak pernah jumpa suasana macam ni sebelum ini. Rasanya burung belatuk ni tak makan buah. Yang saya tahu dia makan semut dan serangga kecil. Sepanjang dia di pokok duku ni, saya tak nampak dia makan buah. Tapi bila dia beralih ke pokok durian tua, mungkin dia sedang mencari serangga dan makan serangga kecil di situ. Mereka yang tahu tentang burung belatuk ni, bolehlah share sikit tentang burung ni. Sebelum ni, kami dilekakan dengan burung enggang di pokok duku juga. Yang ini saya paling seronok tengok. Ini burung pipit hitam. Dia kalau datang beramai-ramai, terbang berkawan, memang nampak cantik. Terbangnya sama arah saja, tak berlanggar sama sendiri. Pemandangan macam ni lah yang buat kami seronok duduk kat kebun. Rasa tenang aja. Alhamdulillah.